Saudara, bertemu kembali dalam Berita Plus. Lebih 300 judul buku bahasa Melayu tempatan kini disokong PAS Budaya SG. Dan ini sejak skim kredit PAS Budaya SG diluaskan kepada pembelian buku sastra tempatan mulai bulan Mac lalu. Para penerbit dan pengedar buku di bawah skim itu mendedahkan kenaikan penjualan buku sekitar 20%. Dan jurucakap kedai popular juga mengatakan hampir 8,000 buku dibeli menggunakan PAS Budaya SG sejak ia mula ditawarkan. Jadi bagi penulis dan pembaca, apakah kesan perluasan PAS Budaya SG? Cik Sharifah Muhammad Kasim sering mengisi waktu lapangnya dalam alam cerita. Genre paling diminatinya, keluarga dan budaya Singapura, khususnya oleh para penulis tempatan. Mujur bagi pengasas pusat tuisyen ini, beliau boleh memanfaatkan nilai kredit $100 menerusi PAS Budaya SG untuk membeli buku-buku kegemarannya. Saya dah beli dua ni, baru $32.70 dan saya masih ada $67 untuk beli buku-buku yang lain. Saya rasa insya-Allah boleh dapat mungkin 5 atau 6 buku. SG Culture Pass ni membolehkan kita membeli buku yang menunjukkan budaya kita, mendekatkan kita dengan jati diri kita sendiri. Dan pada masa yang sama, saya rasa ini memberi peluang untuk kita buat perpustakaan sendiri di rumah. Paling mustahak ialah ia membolehkan suara Singapura ni terus lancar untuk generasi yang akan datang. Lebih 2,600 judul sastra tempatan yang boleh didapatkan menerusi PAS Budaya SG, antaranya buku-buku terbitan Pustaka Nasional. Pengalaman positif sertai skim beli baucar singlit oleh Majlis Seni Kebangsaan NAC pada awal 2016 yang mendorong penjualan sebanyak 15% memberi keyakinan Pustaka Nasional untuk sertai skim PAS Budaya SG bagi buku sastra tempatan kali ini. Pustaka Nasional membentuk 7 penerbit buku Melayu tempatan yang menyertai skim ini. Unggun Kreatif pula baru mengambil bahagian kira-kira sebulan lalu. Pemilik bersamanya pada awalnya mengambil sikap berjaga-jaga dengan peluang meletakkan buku di lebih banyak kedai seperti Popular yang mempunyai 27 cawangan serata Singapura. Pada kitaran yang pertama, sebab kita pun ada semacam keraguan lah boleh tak terjual kan. Jadi kita hanya memasarkan 8 judul yang mana 6 judul itu ialah buku kanak-kanak. Jadi apabila kami lihat bahawa ada reaksi yang positif, ya, kemudian ada tempahan tambahan daripada kedai-kedai buku popular. Untuk kitaran kedua kita tambah lagi 4 buah novel dan juga 6 antologi cerpen. Kami hanya meletakkan dalam 5 cawangan dahulu pada awal Mac dan pada awal April mereka maklum pada kami bahawa buku-buku itu semua sudah habis jual. Jadi mereka minta kami untuk menambah lagi 10 judul. Sekarang sebanyak 10 judul buku bahasa Melayu kami sudah habis dijual di rangkaian popular dan kami sedang usaha untuk cetak semula sebanyak 3 judul lagi untuk memastikan ada bahan-bahan tersebut di kedai-kedai yang ada sambutan yang tinggi untuk buku-buku bahasa Melayu lah. Ini mungkin didorong mudahnya proses membeli menggunakan PAS Budaya seperti yang dikongsi Cik Sharifah melalui percubaan sulungnya. Oh, sangat mudah. Sebenarnya dengan telefon bimbit anda, pergi ke bookstore, masuk ke lelamannya dan lepas itu bila kita dah pilih buku yang kita nak dan tahu berapa harganya, kita sekadar harus letakkan harga kepada dalam lelaman tu dan tunjuk kepada cashier je. Itu saja. Sangat-sangat mudah. Ini lantas menyuntik semangat menggiatkan karya kepada penulis seperti Dr. Norida. Sebab bila kita berkarya, juga kita menyisipkan budaya kita, identiti kita dalam karya-karya kita melalui watak dan perwatakan, melalui tema-tema dalam cerita-cerita kita. PAS Budaya ini dia adalah skim yang banyak membantu ekosistem sastra Melayu di Singapura. Dia dapat melicinkan pengedaran buku kerana kita mengharapkan bahawa para pembaca itu dia tidak fikir dua kali untuk mencapai dan membeli buku kita kerana ada PAS Budaya ini. Dia menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap produk seni tempatan.
Kerjasama rapat dengan rakan industri dijangka terus menambah penyertaan kedai-kedai buku dan karya sastra tempatan. Ini demi menggalak lebih ramai rakyat Singapura meneroka kepelbagaian suara dan kisah Singapura yang kaya sambil memperkukuh penghargaan terhadap budaya, warisan dan identiti bersama. Kredit PAS Budaya SG mesti ditebus sebelum penghujung tahun 2028.